Dia tak dimaafkan. Oh, tak dimaafkan Sebab dia kena bertaubat ni. Dia kena bertaubat, dia dah buat dosa besar tu. Apa macam pendapatan yang paling tak boleh brain sekali terhadap ilmu orang-orang yang umur 25 yang sepatutnya dah ready untuk mengharung kehidupan, tapi kadang-kadang benda basic yang mungkin kita terkejut bila orang Ustaz dapat tahu yang orang, serius lah tak tahu selama 25 tahun hidup macam mana? Oh, benda basic. Siapa dulu? Jus. Okay, saya dulu. Benda yang paling basic antara benda yang saya terkejut, tak reti wuduk, tak reti mandi wajib. Sama dengan saya nak cakap tadi. Tu dia cakap sama. Tapi dia solat selama ni tapi dia tak reti wuduk sebenarnya. Hakikat dia. Tu masalah. Ke dia memang tak solat pun sebab tu dia tak reti? Ke dia memang Ada dia solat. Yang paling teruk adalah dia tak tahu cara mandi wajib yang betul. Dia solat. Dia solat. Masa saya mengajar, dia cakap macam ni. Oh macam tu. Silap dah kita selama ni. Lebih. Jadi saya jadi macam umur dia dah ada anak berapa orang anak, dah ada dah tua lah, mana ada anak apa semua sekali, maknanya bertahun maknanya. Kalau macam tu hukum macam mana Ustaz? Dia dimaafkan lah sebab tu tahu, tapi dia tak berusaha sebelum ni ke macam mana Ustaz? Dia tak dimaafkan. Oh, tak dimaafkan Sebab dia kena bertaubat ni. Dia kena bertaubat, dia dah buat dosa besar tu. Dosa besar kat mana? Dekat ilmu fardu ain tadi. Kita sebagai orang Islam, nama kita Islam. Tak kira lah Islam keturunan ke ataupun baru masuk Islam. Kita tak boleh denial panggil untuk kita ni tak tahu pasal Islam. Kita orang Islam tapi tak pandai baca Fatihah contohnya. Atau kita orang Islam tak tahu pasal Islam. Sebab apa? Kewajipan kita. Nabi sebut dalam hadis dia apa? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim kan. Menuntut ilmu adalah wajib. Menuntut ilmu fardu ain itu adalah wajib ke atas tiap-tiap muslim.